Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kepada rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid. Syazwan Yunus. Tak payah. Tak payah. Ikut. Okey, boleh ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid. Sebelah kanan saya, Khairul Amri Abdul Hamid. belakang saya, Syazwan Yunus. dan sebelah kiri saya. Makan nasi. Ya, di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman hidup kita. Semoga anda semua dapat manfaat daripada menontonnya dan menyaksikannya, insya-Allah. Jadi, pada kali ini rancangan khas, episod yang pertama kita dah tunjukkan sajian ni ya. Episod pertama ini adalah ayam goreng kunyit waril. Jadi sekarang kita episod kedua, kita akan tunjukkan menu yang kedua, dish yang kedua. Kiril, jadi yang kedua ni, apa yang kita akan sajikan kepada penonton di luar sana? Simple, ini adalah lauk kampung. Oh, lauk kampung Ui, baik. Yalah, lauk orang kampung. Kan makan nasi dengan ni je. Dah cukup sedap dah. Ataupun lauk yang kira macam kalau orang malam-malam dah lapar kan, tengah nak tengok bola. Ini lauk dah memadai lah. So kita bawa lauk ni untuk kita sahur ataupun untuk kita buka dalam keadaan tergesa-gesa. Bukan tergesa-gesa lah. Jadi tapi macam dalam simple ni lah. Simple dalam kampung kan. Ini yang ada. Betul. Jadi apa namanya? Apa nama dish yang kedua ni pula? Nama dish yang kedua ni apa Wan? Silakan. Silakan. Nama dish yang kedua ni kita nak tahu. Nak kita saksikan penonton ni buat apa? Telur goreng waril. Jadi tadi ayam goreng kunyit waril. Sekarang kita ada telur goreng waril untuk menu kedua. Jadi kat belakang sini chef Wan kita. Wah, dia goreng 4 telur sekali. 4 telur sekali. Dia goreng 1 telur. Dia nampak? Ni daripada orang kata tu ilmu. Ni semua skill-skill yang ada. Dia punya ilmu ada. Dia punya art dia macam tak ada sangat. Sebenarnya kita nak cepat. Sebab dah nak kat azan. Betul. Okay, tak payah art sangat lah. Tak payah art sangat. Okay. Masuk perut pun sama jadi. Kita nak yang ringkas. Betul. Yang penting rasa telur. Betul. Ada bunyi telur dia. So ni telur setengah masak bukan Ni telur Bukan. penuh Ni apa? Dia punya Telur ceplok. ceplok. ceplok bulat. Chef, saya nak ni telur taruh bawang boleh, Chef? Boleh. Memang nanti Nampak kita akan buat. bawang tu dah kat sini. Nanti kita akan buat. Takkan takut. Ini semua baru goreng telur. Jadi menu kita yang kedua adalah telur telur goreng waril. Jadi kita akan nantikan apakah bahan-bahannya. Jadi tadi kita dah nampak bahan-bahan yang Ustaz Airi dah buat ni adalah telur. Telur ni kita dah bukan kopi telur pecahkan. Menetaskan dia. Menetaskan. So kita dah ada pecahkan ataupun dah buka telur ni. So belakang dah kita akan goreng. Jadi kita akan tengok nanti apa yang akan dimasukkan dalam telur goreng. Okey. Panas. Okey, panas. Di mana nak letak ni? Sini. Okey. Jadi gagal ni nak masukkan dalam telur ni. Telur dia. Nampak tengah dia. Sebentar. Ui. Okey, bismillah. Cara. Style lah kira macam bawah dia semua masak tapi yang dia kuning tu macam ni Itu namanya precision. Chef dia boleh buat. Dahsyat. Kita akan cocok tengah dan kita akan letak kicap manis. Macam gitu The best pun. Musik. Masya-Allah. Tapi makanan-makanan tumis simple bawang gini je. Kira macam Tumis kadang-kadang bawang. tak payah nak susah. Tumis ni Kadang dengan cili. cakap tak nak masak lah, tak tahu masak lah. Tengok, tak kita kicap sekali, tuang, share dengan lepas tu korang baru. semua ni. Sahabat di luar sana, baru dia punya benda ni semua orang boleh buat. Betul Chef? Betul. Semua orang boleh buat benda ni? Betul. Jadi kita nak share dengan sahabat di luar sana. Cuba masak. Betul. Yang penting kena rajin. Betul. Jangan nasi order. Betul. Masak ni dia satu benda yang Terapi tu betul terapi. Macam terapi. Masak, cuci pinggan semua terapi. Dan aku takut nanti bulan puasa semua sahabat-sahabat semua datang sini nak buka dengan kita. Boleh. Boleh. Apa salahnya? Apa salah kita Dengan syarat, malu-malukan? kalau nak buka dengan kita dengan syarat kena subscribe 3,000. Naik apa? Jadi kalau 1,000, saya Ari akan masak nasi mandi. Kalau 3,000, dia datang sini. Makan sekali. Kita akan pilih 3 orang. Dahsyat. Paling Boleh. Jangan cakap nasi mandi, nak mandi. Bukan. Ada toilet kat belakang. So, kita ni semua eksklusif Tadi kita kata 1,000 dapat tengok Ustaz Airi masak nasi mandi. Kalau kita dapat 3,000, 3 orang akan terpilih. datang sini. Terpilih untuk datang sini makan bersama sahabat. Dan dapat bergambar dengan Syazwan Yunus. Asal dengan Syazwan Yunus saja. Bukan senang ni nak Sebab Haikal ambilkan gambar. Jadi orang semua beratur-beratur nak ambil gambar dengan dia. Macam kat Bazar Malaysia semua Dia tengok orang tengah stok-stok. Lepas tu dapat duduk dengan Syazwan Yunus dan dapat tanya 3 soalan. Dengan Syazwan Yunus.
Soalan yang paling penting. Oi, dahsyat. Jadi kita semua ni eksklusif edisi khas bulan Ramadan ni macam-macam kita akan sajikan kepada anda semua. Tadi kata 1,000 dapat tengok nasi mandi. 3,000 dapat makan dengan sahabat. Dapat orang kata tu ambil gambar dengan Wan ni. Bukan senang nak ambil gambar dia. Aku dah ambil gambar dia pun susah. Jadi kita tengah nantikan menu kita yang kedua. Yang ringkas-ringkas lah, tak payah nak susah. Pasal dia orang kata tu bila kita masak ni, kita nak sajikan kepada keluarga. Dia air tangan sendiri tu. Itu macam pentingnya dalam satu keluarga tu. Bukan selalulah, once in a while, kalau mungkin kita faham lah. Kalau kadang-kadang lelaki suami isteri bekerja penat, tapi sekali-sekala tu kalau boleh isteri ataupun suami boleh masakkan each other. Betul. Jadi air tangan tu penting. Dulu kita cakap makanan apa sedap? Makanan mak. Kenapa? Kenapa? Mesti ada. Air tangan tu bukan senang nak dapat. Sambil masak tu boleh sambil doakan. Masya Sebenarnya Allah. satu perkara yang Nabi SAW berikan adalah kita boleh menjampi. Berbual je. Menjampi Jampi tu. Jampi dibolehkan, tapi dengan syarat dia tidak melakukan syirik kepada Allah Taala. So kita boleh dengan kita lafazkan contohlah dengan kasih sayang ke kan, ataupun dengan menyebut Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke ataupun Al-Wadud, love kan. Itu adalah nama-nama Allah SWT. Kita doa, ya Allah, dengan namamu yang mempunyai kasih dan sayang, mudah-mudahan yang makan tu menjadi suami, anak-anak menjadi kasih sayang dengan kita. Masya Allah. Jadi itu jampi yang dibolehkan dalam Islam. Dah boleh. Dia jangan salah-salah faham. Kita bukan Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Lagu jampi bukan? Tak boleh? Bukan. Salah. Bukan. Padahal terikut Kalau nyanyi rupanya lagu jampi. Anugerah jual lagu dah lepas lah. Dulu orang-orang dulu cakap kalau dekat dapur jangan nyanyi. Kenapa? Nanti kahwin dengan orang tua. Kan? Kalau Kahwin orang tua. nyanyi kat dapur, nanti orang Melayu kata kahwin dengan orang yang tua. So itu betul ke tidak? Of course lah, dia bukan betul. So dia adalah superstitious, satu benda yang diadakan. Tapi sebenarnya orang-orang dulu adakan sebab untuk diorang buat kerja dengan cepat lah. Nanti tergigi, nyanyi hayal dan sebagainya. So benda tak siap, apa tak siap. Faham. Jadi itu Tapi dia jadikan superstitious lah. Dia ada hikmah, cuma kita tak boleh percaya benda tu penuh. Kita ambil yang dia punya positif sajalah. Kenapa dia cakap jangan potong kuku malam-malam? Nanti apa? Nanti apa? Sebabnya kenapa jangan potong kuku malam-malam? Kita dapat buat anak. Bukan? Something like that. Betul lah. Tapi sebenarnya kenapa? Takut luka kan kalau gelap-gelap. Dulu lampu kampung gelap. Itu betul lah. Dapat buat anak. Kenapa dia kata jangan sapu rumah keluar rumah? Buang suih. Bukan. Sapu luar rumah jadi nanti pencuri masuk dia kata. Kan kalau keluar rumah kan sapu-sapu nanti pencuri masuk. Okey. Rumah terbuka. Rumah dia kau jangan bayangkan rumah flat. Dia macam rumah bawah kan. Bawah kan. Itu macam kira superstitious yang orang-orang dulu buat. Tapi sebenarnya dia ada tujuan yang lain. Cuma bila kita percaya tu dah jadi salah lah. Betul. Jangan percaya, cuma kita tengok dia punya dia punya niat sebaliknya lah. Betul. So, dulu tu orang-orang dulu macam dia nak suruh budak-budak ni jangan buat. Kalau cakap jangan buat je mungkin tak dengar. Jadi diorang sengaja lah nak cari benda-benda untuk takut-takutkan kadang-kadang. Jadi untuk budak-budak ni dengar. Jadi buat masa ni kalau kita zaman dah berubah lah. Zaman sekarang kalau kita buat benda tu orang tak layan. Jadi kita kena tunjukkan facts and figures. Sekarang ni kita tengah masak ni. Sementara menanti kita ada 4 pasal sahabat ada 4 orang. Jadi telur pun kita ada 4. Cantik je. Tapi aku nak belajar macam mana nak buat telur macam ni. Selalu aku buat mesti telur dia atas dah masak dah. Dah masak dia semua masak. Dia macam tadi buka letak kat mangkuk dulu. Jadi senang untuk tuang. Okey, itu adalah tips Kira jangan ketuk terus masuk dekat kuali. Boleh jugalah kalau terror. Kadang-kadang terpecah. Lepas tu kadang-kadang kita makan mi goreng mamak ke apa kan kita suka yang macam gini kan. Betul. Yang macam dia punya kuning masih berair lagi. Kadang-kadang dia punya kuning dah masak habis dah. Itu dah betul. Dah masak macam tak rasa dia punya uzi-uzi keluar. Itu yang kita nak. Uzi Dia macam uzi-uzi. Jadi telur ni macam gini je ke? Bukan kan? Nanti kejap lagi. Kita ada benda yang kita akan pasal kita nak share hidangan yang dahsyat-dahsyat. Jadi telur rasa kicap guys. aku tengok ni macam biasa. Lebih Biasanya. Sebab itulah kita cakap ni kira masakan orang-orang kampung. Fuh. Nampak tak? Minum boleh pula. Tak sabar ni nak makan ni.
Dan bau dia punya kan dah naik kan. Orang kata tu bau naik. Ni kalau dengan udang sedap juga ni. Udang kan. Tiger prawn. Tiger prawn eh. Alamak, tahu Okay, tadi. Tiger prawn pula. Kalau kita dapat 5,000 subscriber, Tu bakar. Wan akan masakkan tiger prawn untuk anda semua. Tiger Yang prawn 5 tak. orang. Kita grill. Kita grill lah. Oh, boleh grill eh? Boleh. Ni boleh. Ni pun boleh pakai. Boleh cakap. Ni ada grill. Ni boleh. Ni apa ni? Microwave atas. Oh, ni atas. Dia ada grill ni function lah. Okay, panas. Jadi ni bukan maknanya dapur ni bukan for show Ni dapur betul jadi silakan kalau siapa-siapa kalau nak sewa studio ni boleh. Kita boleh buat macam memasak. Kalau nak sewa studio ni dengan chef sekali pun boleh. Boleh. Boleh Macam mana? Boleh 1 jam 1,500 gitu. Betul. Kita akan buat macam private punya dining. Untuk mungkin boleh lah. Ni kira package tau. Kita tak pernah bilang ni package yang eksklusif ni. Kita datangkan dengan chef. Dia dah masakkan semua. You all relax situ macam candlelight dinner. Lepas tu kalau ambil gambar. Terbaik. Kalau ambil gambar. Lepas tu kalau nak macam hiburan, aku boleh hiburkan. Jadi semua package lah. Lepas tu nak doang selamat ada ustaz. Betul. Kita orang kata tu a private session. Kita boleh layan. So private session mungkin you all ada dalam 10 orang. Kita boleh buat package. Nasi manis lah. Betul. Package nasi manis untuk 10 orang pun boleh. Dahsyat. Kalau kita nak bawakan masakan-masakan ala-ala western daripada Chef Wan kita pun boleh. Every cuisine I can cook. Yang tak jadi kan? Yang tak jadi. Sekarang kembali bersama kami The Sahabat. Di mana kita sekarang di episod yang kedua, sajian yang kedua. Kita ada telur goreng waril yang sedang orang kata tu di prepare di belakang sini. Jadi Wan dengan Kal, silakan. Apa yang kat belakang ni tengah buat? Okey, kita tengah panaskan minyak. Lepas tu kita akan campak, tumiskan bawang Holland, bawang merah, cili padi dan daun kari. Alright. Okay, sekarang kita akan ni dipanggil tumis Tumis. Betul. Walaupun saya tak tahu masak tapi saya tahu dia punya words dia. Jadi sekarang Chef Wan kita tengah tumis di belakang sini. Kita ada dia punya ingredients yang dekat belakang ni dengan tumisan adalah bahan-bahan tumis dia adalah apa tu? Bawang Holland ataupun bawang Jepun. Kita ada bawang merah. Shallot dengan cili padi hijau dan juga yang ni daun tu apa? Daun kari. Daun kari. Jadi senang jadi macam bagus je ni. Ni ingredients dia boleh masak 2 masakan. Masuk je. Dari situ kita nak kongsikan kepada anda semua. Daripada ingredient yang kita tadi dah tunjuk at the start tu, you all boleh masak these 2 dishes. Dan kita dah nampak dah bila kita macam aku nampak diorang tengah prepare ni, nampak dia punya preparation ringkas. Di mana aku boleh nampak macam boleh envision ni nak masak untuk sahur sekarang. Betul kan? Kita nak masak untuk sahur. Jadi boleh makan dengan family, makan nasi, telur ni dengan ayam. Baik. Bagusnya nanti sahabat-sahabat yang sahabat kaum lelaki kita lah. Kalau nak buat sahur surprise isteri ke. Ni boleh ni. Surprise senang isteri ni. Surprise bangun je. Boleh cuba? Dia bangun je. Abang dah masakkan. Abang dah settlekan. Awak tinggal nak makan aja. Tapi pastikan dah masak, kemas. Sebab orang perempuan, dia tak suka bersirak. Betul-betul. Kalau kau nak try juga. Dia tengok, Dia tengok macam, nampak sedap tengok dapur. bergunung. Dia tak jadi Tak jadi. Daripada dah happy, dia lain pula. Dia dah bertukar nanti. Jadi kalau nak surprisekan tu, surprise dengan cara baik lah. Betul. Kira make sure yang dapur tu semua dikemas rapi, bersih. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni Ustaz Aidil tengok. Semua dibersihkan, Masya Allah. Berkilat semua. Terbayar. So tak sabar ni, kita dah hampir-hampir ke hujung ni. Hujung masakan yang kedua. Okay, apa ingredients ni? Kita masukkan kicap. Okay, Kal nak masukkan Ni kicap kicap kan? manis. Okay, let's go. Ini kira dia punya resepi. Sabar. Sabar. Sini, mana? Dari mana? Bismillah. Sekarang saya akan masukkan kicap kicap secukup rasa. Ya Allah. Wah, tadi ada minyak. Ada. Tadi bila tumis tu dah minyak. Ada minyak dah. Jadi sekarang yang terakhir tu, ingredient yang terakhir kita akan masukkan tadi adalah kicap. Kicap manis, kicap masin? Kicap manis lah. Kalau kicap masin macam gitu banyak. Jadi ini Kenapa kita letak kicap? Sebab kenapa? kita tak ada kuah. Betul. Kering lah. Jadi So nasi okey tak lah. kering. Kalau nak, yang ada orang suka kering. Ada orang suka ni.
Tapi kalau telur dengan kicap memang win lah. Win. Kita macam ada certain masakan macam combination dia kita macam padu Betul. macam telur dengan kicap. Macam apa selalu kalau ada combination Ni, telur dengan ikan bilis ke, pun sedap juga. ikan bilis dengan ikan bilis dengan sambal hijau. Next lagi. Itu aku pergi balik kampung makcik aku kat Seremban, dia buat sampai nak bawa balik dia macam apa tu Sambal dia hijau punya sambal apa, sambal botok-botok ke apa, aku tak tahu apa nama dia. Botok ikan. Yalah, macam kau pergi ikan rumah masin. Sambal balado. Kau pergi rumah mak kau dia tu. Betul lah aku cakap mak kau sedap kan, macam gitu-gitu lah. Dan ni sebelum ajak mak kau ajak kita masak tu. Kat sini Sambal Dapur Liza. cantik. Dah tukar dapur pula. Rumah mak saya Liza. Set-set ni boleh berubah untuk siapa-siapa yang join. Betul. Dia kalau nak tambah air boleh kan? Nak Boleh. tambah air. Takut nanti rasa minyak, air rasa kicap ni dah hilang dilute. nanti. Hilang. Ustaz. Hilang. Ni bagusnya kita ada chef, jadi dia Ustaz paling busy tau. dia kasi Ke nasihat. sini ke sana, lap. Kira Jadi settle. bagusnya macam dah bersih dah. Dah bersih. Simpan mana tadi? Simpan kat mana? Ustaz suka jaga kebersihan. Tengok. Kat mana simpan? Simpan dia dari mana ambil? Tadi saya ambil kat Bawah sini, sini, bawah sini. Jumpa Ni- pula kau. Ni dapur memang saya yang punya, tapi saya tak tahu mana barang-barang. Kat situ. Ujung kan? Dalap. Ni barang-barang ni So ni nanti ada Alhamdulillah, pasir. kira dapur dah berasap ni. Alhamdulillah, kita tak sabar nak nantikan. Okey, saya rasa dah boleh lah. Gentle. Dah boleh? Dah boleh. Boleh. Dah boleh. Okey, apa ini adalah the final touch. The final touch oleh Chef Wan kita. Ya. Dia akan memasukkan apa lagi dia nanti-nantikan, dia akan memasukkan kicap yang terakhir dan gol penyaman. Bismillah. Wih. Masya Allah. Gitu dengan demi bawang, dengan demi cili. Ini macam simple dan nampak dia macam sedap Bau dia bau kicap tu dah naik dengan demi tumis-tumisan tu. Bau dia legit lah bau dia. Bau dia sampai sini kan. Baik Dah, jom. Okey, so Nak di atas kita bakal buat demi closing dulu kat sini sebelum kita rasa. Jadi depan kita sekarang ni kita akan kita ada dua sajian adalah ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit waril, Okey, dan juga telur goreng kicap waril. alright. Dan juga nasi putih. Nasi putih waril. Nasi putih waril. Settle. Okey, ini adalah sajian yang anda boleh buat di rumah untuk sahur ataupun untuk iftar untuk seisi keluarga insya-Allah. InsyaAllah. Jadi sekarang apa tunggu lagi? Kita test Kita test. Alright. Mari kita Jom, sama-sama test dan kita tengok berapa kita nak kasi. Okey, jom. Duduk makan lah. Ya. Diorang tengok kita makan pula. Boleh terbalikkan.